Zik, engine bay dah clean dah. Tapi Myvi ni ada aircon ke Zik? Sebabnya tak nampak langsung laluan aircon yang ada dekat dalam enjin ni. Mestilah ada geng. Korang tengok suhu aircon ni 9.9, 8.7 darjah Celsius. Sejuk beku. Belum ni, piping aircon original untuk Myvi Gen 3 adalah di bahagian sini satu, dan juga dekat bahagian gearbox ni ada satu. Dan juga kalau nak isi gas aircon pula ada, kita tengok dekat sini. Dan juga kalau kita nak check aircon pun ada dekat sini. Dekat sini pun tak silap Zik ada satu untuk kita isi gas. Jadinya sekarang ni dekat mana Zik dah ubahkan laluan ni. Jadi Kuming Garage telah buatkan, kalau korang tengok dekat bahagian bawah tu, nampak tak ada satu laluan pergi ke sini, dan seterusnya dia lalu dekat bahagian chassis ni. Dia telah buatkan laluan dekat bahagian chassis, pergi ke tengah bahagian bawah, masuk dekat bahagian tengah belakang tu, terus ke cooling coil. Jadi ini adalah hasil R&D daripada Kuming Garage. Kalau nak isi gas macam mana Zik? Okey, jadi kalau nak isi gas, dia ada di bahagian bawah tu, dekat tepi ni, pusingkan sikit tayar untuk dapatkan tempat nak isi gas tu. Kalau korang tengok kat situ pun ada satu tempat untuk kita isikan gas. Takat ni Zik, ada masalah tak buat modify laluan piping aircon ni? Okey, secara jujurnya ada satu masalah di mana sebelum ni Zik masa R&D, masa tu engine bay masih warna gold lagi. Masa tu R&D laluan piping untuk kita tengok mana yang sesuai. Zik try corner baring dan benda semua, tiba-tiba keluar asap. Keluar asap tu Zik dah risau dah, apa benda ni pula kan. Lepas tu lama sikit tengok, aircon tak sejuk. Ini gas aircon dah ni. Tengok betul gas aircon bocor. Jadi masa tu memang dalam fasa R&D. Lepas tu Zik pergi balik Kuming Garage untuk kita buatkan balik laluan piping aircon yang baru. Buat semuanya cun. Alhamdulillah sampai sekarang Zik rasa dah dekat setahun 2 tahun macam tu lah, tak ada apa-apa isu dah selepas itu. Aircon kekal sejuk dan tak ada masalah berkaitan dengan laluan piping aircon. Jadi Zik nak shout out kepada Kuming Garage kerana dia lah yang membuatkan modifikasi untuk laluan aircon ni jadi tersorok dan juga clean. Jadi sesiapa nak modify enjin, pergilah ke Kuming Garage.